Assalamualaikum. Okey, ni topik kali ni saya nak ajar tentang SNR combine SND. Maksudnya apa tu? Maksudnya SNR tu bergabung dengan SND, dia menjadi lebih kuat. Maksudnya topik yang sebelum ni yang kita belajar SNR SND itu basic, itu kita tak boleh pakai untuk setup sebab dia SND sahaja, dia tak ada benda lain yang bergabung. Faham tak? Dia tak kuat pun. Boleh nak guna tapi dia macam tak kuat lah. Tapi ni sesuai untuk kita entry. Ini adalah setup. Yang sebelum ni kita belajar tu bukan setup, itu adalah basic-basic untuk kita tahu je. Okay, kalau nak entry, kita wajib cari yang ni. Kita boleh guna SNR combine SND ataupun orang panggil dia SNR plus SND. Okay, senang macam ni. Okay, ingat tak saya cakap ingat tak SND yang saya ajar tu, dia ada dua. Yang saya suruh fokus tu dua je, iaitu apa? Kalau untuk sell apa? Drop, base drop kan. Untuk sell ni yang macam ni. Kalau untuk buy pula, untuk buy rally, base rally kan. Ada satu lagi nanti saya nak tunjuk contoh sell dulu. Setup sell. Saya nak tunjuk contoh setup sell dulu. Okey, macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak cari setup ni? Cara nak cari setup ni, kita wajib cari ni dulu. Kalau untuk sell, ni untuk fokus sell dulu. Okey, kalau untuk sell, kita wajib cari drop, base drop ni. Kita wajib cari yang macam ni dekat dalam chart. Kita tak payah tengok benda lain, kita cari benda ni. Kalau kita dah jumpa benda ni, okey, SNR tu kat mana dia bergabung, macam mana? Okey, macam ni. Saya lukis dulu. Contohlah, okey, ni dia datang sini. Lepas tu dia macam ni. Okey, ni betul. Okey, SNR tu kat mana? Ini adalah support. Ini adalah strong support. Kenapa dia strong support? Ingat tak saya ajar masa video pertama tu? Dia strong support sebab dia berjaya break ni, ni resistor ni. Sebab tu sepatutnya kita kena buy kat sini. Ni sepatutnya kita kena buy kat sini, tapi dia tembus pula. Dia buat drop, base drop, dia tembus. So bila dia jadi macam ni, apa yang kita perlu buat adalah kita tanda zone ni. Ini adalah kuat. Inilah orang panggil setup SNR plus SND. Inilah baru kuat. Baru kuat di supply ni barulah kuat sebab dia selari dengan support. Syarat nak entry setup ni, syarat nak cari SNR plus SND ni, dia wajib apa? SND wajib selari dengan, ingat betul-betul, SNR. SND wajib selari dengan SNR. SNR wajib di belakang SND. Maksudnya SNR ni duduk belakang drop, base drop ni. So bila dia datang balik, contoh dia datang balik kat sini kan, dia naik, kita pun sell dekat ni, dia baru turun. Setup ni kita boleh pakai dekat main suggest, kita pakai dekat H1 ke atas je. Kalau untuk scalping tu ada setup lain, nanti Mei akan ajar next video. Okay, kita fokus ni dulu. Ni memang kalau boleh senang nak dapat 50 pip, 50 hingga 100 pip tu memang mudah lah kalau setup ni, sebab dia strong, kuat. Ingat tak? Faham tak? Okay, ingat betul-betul SND ni wajib selari dengan SNR ni. SNR ni wajib di belakang ni, duduk belakang. Dia wajib duduk belakang. Faham tak? Inilah inilah baru kuat, SND yang kuat. Cara nak cari setup ni, kita perlu tengok ni dulu. Drop, base drop, kita kena cari ni dulu, barulah kita tengok belakang dia tu ada apa. Kita wajib cari SND ni dulu, supply ni dulu, barulah kita tengok belakang dia tu ada tak SNR. Kalau tak ada,
Contoh kalau tak ada, dia tak selari pun duduk macam tu. Tak selari pun. Maksudnya dia tak kuat. Kalau entry kat sini pun high risk. Maksudnya bahayalah high risk tu. Boleh tembus ke macam tu. Dia tak kuat. Bila support ni dah lah strong support, lepas tu ada pula base drop kat sini, buat setup sell. Lepas tu kita sell, memang kuat lah. Macam tu, faham tak? Okey, ini untuk contoh setup sell. Kalau untuk buy pula, saya kena lukis dulu. Buy, ingat tak, buy kita perlukan demand. Kita perlu cari demand dalam candlestick ialah rally base rally. Rally base rally macam mana, ingat tak bentuk dia? Saya lukis dulu. Rally base rally dia macam ni. Macam ni, ingat tak? Okay, macam ni. Lepas tu contoh, ini adalah contoh setup buy SNR SND. Okay, ini adalah contoh setup buy. Okay, setup buy. Macam mana setup buy? Okay, ini adalah demand ataupun apa ni, rally base rally, RBR, rally base rally, betul lah. Okay, saya tunjuk contoh dulu. Boom, dia macam ni. Contoh kita tengok ni. Ini ada okey, nak tanya, apa yang perlu kita cari mula-mula adalah, cara nak cari setup ni adalah kita kena cari, kalau untuk buy ni setup buy. Okey, dah tulis. Okey, kalau untuk buy kita perlu cari ni dulu, macam ni dulu. Kita perlu cari rally base rally ni macam ni dulu. Lepas tu barulah kita tengok belakang dia ada apa. Ada ni, ada selari, memang selari dengan ni, dengan resistor ni. Barulah kita boleh guna. Kita pun tanda macam tu, kita tanda macam tu. Warna hijau sangat. Kita pun tanda. Tapi kalau resistor ni macam tak strong macam tu ke, macam ni, ini tak kuat ini tak lengkap. Memang tak lengkap. Ini bukan setup SNR plus ND yang macam Mei ajar. Yang Mei ajar dia macam ni. Dia wajib belakang dia tu adalah strong SNR yang di break. Maksudnya ini adalah resistor ni, support dia jadi pecah. Sepatutnya kita kena sell dekat sini. Sepatutnya. Tapi dia pecah. Dia buat pula rally base rally. Lepas tu bila dia datang balik, kita boleh buy kat sini. Kita buy, dia pun naik, sambung continuation tinggi. Setup ni adalah setup yang kuat. Sebab apa dia kuat? Sebab dia bergabung resistor yang strong. Lepas tu naik, kena break up pula. Lepas tu dia buat rally base rally. Dia buat demand pula untuk kita buy. Lepas tu bila dia datang balik, kita buy. Adakah kuat? Mestilah kuat. Dia pun naik. Okey, faham tak? Ini adalah contoh setup buy. Okey, saya tunjuk dekat chart pula. Mungkin ada yang tak faham. Mana okey, contoh. Okey, saya nampak lah. Ini adalah SNR SND. Ni H1 Saya tak guna setup dekat time frame kecil. Okey, kita dah jumpa rally base rally kita cari. Okey, ni pun rally base rally juga ni. Ini pun rally base rally. Sebab apa rally base rally? Sebab rally base rally. Rally base rally ni lah maksud ni. Dia rally, dia base, dia rally. So lepas tu kita tengok pula, kita tengok belakang dia ada tak selari dengan resistor. Tengok ada. Dia selari, memang selari dengan ni. Dia bukan duduk sini, bukan duduk mana, dia selari. Lepas tu support ni kena break. Nampak? Support ni kena break.
kena break ni. Support ni S ni dia kena break, maksudnya resistor ni dia jadi strong. Ni dah ambil dah. Okey. Lepas tu dia naik, dia pecah. Dia pecah sini. Okey, ni nampak tak? Dia ambil. Okey, main zoom. Okey, ni resistor strong. Lepas tu dia ambil, nampak ni. Dia ambil itu turun dalam berapa pip, lepas tu dia naik, dia pecah. Dia pecah. Lepas tu dia buat pula rally base rally. Dia buat pula demand dekat sini. Lepas tu kita pun tanda untuk kita buy. Kita tunggu dia datang, dia naik turun bawah. Nampak tak dia masuk? Ni, nampak tak dia masuk? Dia terbang berapa pip? 450 pip. 450 pip. Ini H1. Sebab tu Mei suruh guna H1 ke atas. Sebab kalau ikut pengalaman Mei lah, kalau guna bawah H1 macam tak kuat sangat. Tapi kalau guna H1 ke atas, setup ni memang win dia tinggi. H1, H4 win rate dia memang tinggi lah kalau kita guna macam tu. Okay, nampak tak? Ini untuk buy. Ingat, kita cari rally base ready dulu, barulah kita tengok belakang dia tu adakah selari dengan SNR, adakah selari dengan resistance. Kalau untuk buy, kita wajib cari resistance belakang. Kalau untuk sell, belakang dia wajib adalah support yang break. Okay, ni Mei tunjuk contoh sell pula. Okay, sell mana ada sell? Sell. Sekejap Mei cari sell tak jumpa ko. Sell mana ni? Boleh lah ni. Tak apalah, yang ni pun boleh lah. Okay, tengok sini. Kita kalau sell Mei cakap apa? Mei cakap kena cari drop base drop. Okay, kita jumpa drop base drop. Kita jumpa, kita pun tanda macam ni. Ni adalah drop base drop. Lepas tu kita pun tengoklah belakang dia ada tak support. Ni ada support belakang dia, selari tak? Ya, selari. Sebab dia selari macam ni. Dia selari, memang selari. Kalau kita buka line chart tu, nampak dia selari. Sepatutnya support ni kuat tak? Kuat, sebab dia break ni. Tu R ni, nampak tak? R ni dia berjaya break. Lepas tu bila datang sini, sepatutnya kena buy kat sini. Tapi dia pecah. Nampak? Dia reject dulu sikit berapa pip. Lepas tu dia pecah. Kita pun okey, kita tanda lah macam ni. Sebab dia selari macam ni kan. Kita pun tanda lah. Kita tunggu sini, dia pergi. Lepas tu dia pun masuk. Kita pun sell. Tengok dia turun. Dia turun berapa pip? 150 pip. Kalau kita collect kat sini pun dah macam kaya dah. Tengok dia masuk lagi. Kali kedua pula dia masuk. Dia turun berapa? Tengok je. Sampai sini 5 dekat 600 pip. Oh, betul 600 pip. 600 pip barang ni. Faham tak? Nampak tak? Ingat tak apa Mei cakap? Mei cakap kita cari SND tu dulu. Kita kena cari SND tu dulu. Kalau kita nak cari setup sell, kita cari ni bentuk macam ni. Bentuk drop, base drop ni macam ni. Lepas tu barulah kita tengok belakang dia tu ada tak strong support. Maksudnya support tu yang berjaya break resistance. Lepas tu dia kena break pula. Lepas tu dia buat pula drop base drop ni. Lepas tu kita pun terus tanda. Tak payah cakap banyak, kita tanda terus. Bila dia masuk, kita pun sell. Tak payah cakap banyak. Sell, running, memang running. Okay, setup ni Mei tak cakap 100% win, tapi adalah dalam 80 ke atas, 80% ke atas win rate dia. Kalau ikut SOP syarat Mei cakap tu, wajib ni memang win rate dia tu memang tinggi. Memang susah nak tembus. Kalau dia nak tembus pun, dia akan bagi dulu, reject dulu berapa 30 pips. Wish, ni banyak ni. H1 memang banyak. Ni M30 ni. Okey, kita pergi balik. Kita pergi balik tadi tempat lukis tadi. Kita pergi balik. Sudah. Macam mana ni?
Tak nampak Okey, kita pergi balik dekat sini. Okey, ingat tak saya cakap SNR plus SND untuk sel adalah SND tu wajib selari dengan SNR, SND wajib belakang SNR, bukan depan, bukan atas. Dia wajib sama je. Untuk buy sama je. Buy kita cari ni, kalau sell kita cari macam ni. Ingat ni je. Lepas tu barulah kita tengok belakang dia tu ada apa. Okey, saya tulis sikit nota penting syarat dia. Syarat untuk apa benda ni? Untuk buy kita cari rally base rally. Untuk sell kita cari drop base drop dulu. Kita cari benda ni dulu. Lepas tu barulah kita tengok belakang dia ada SNR strong yang kena Allah salah ni, yang kena break tak. Okey, mula-mula kita cari untuk buy kita cari rally base rally dulu. Untuk sell kita cari drop base drop dulu. Barulah kita tengok belakang dia ada SNR strong yang kena break tak. Kalau ada, kita terus tanda zone tu, kita pun entry. Faham? Okey. Untuk topik ni je. Nanti kita sambung topik seterusnya. Saya rasa topik ni pun orang dah boleh pandai trade dah. Kalau nak dapat intraday, nak dapat swing tu, teknik ni adalah terbaik. Ingat saya pesan, guna setup ni dekat H1 ke atas sahaja. Okey. Assalamualaikum.